Contohnya kita nak pergi umrah. Kalau kita nak pergi umrah, kita perlukan at least 10 dinar emas. 10 dinar beratnya berapa tuan-puan? 10 dinar beratnya 42.5 gram. Cukup untuk kita pergi menunaikan ibadah umrah. Nak pergi haji, kena ada 2 keping 10 dinar, iaitu 85 gram. Kalau 10 dinar berat dia 42.5 gram, jadi 20 dinar 85 gram. Dah layak untuk kita mengeluarkan zakat simpanan emas. Okey, untuk anda yang tercari-cari macam mana nak buat simpanan yang kita suka, yang menyeronokkan, yang menenangkan, yang membahagiakan, tuan-tuan boleh buat simpanan dalam bentuk emas. Daftar percuma saja. Okey, boleh klik link 3 di bio saya untuk daftar percuma akaun simpanan emas. Minimum simpanan adalah serendah RM100 ataupun sekitar $31 Singapura. Tak ada komitmen tuan-puan. Tuan-puan nak menabung banyak mana, tuan-puan nak menabung pada bila-bila masa, dari mana-mana pun boleh. Okey, tak ada komitmen bulanan, tak wajib setiap bulan. Kita nak menabung setiap hari boleh, nak menabung setiap minggu boleh, setiap jam boleh, setiap bulan boleh. Tak nak menabung setiap bulan pun boleh. Yang penting kita fokus berapa banyak emas yang kita nak miliki. Alright, kita fokus berapa banyak gram emas yang kita nak miliki untuk kita merealisasikan impian hidup kita.